Cara jadi kaya dengan emas. Save dulu video ini supaya senang nak rujuk semula nanti. Guru saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang, selalu pesan yang menjadikan kita kaya bukan emas, tetapi ilmu tentang emas. Berdasarkan pengalaman beliau, membimbing masyarakat simpan emas lebih 20 tahun, yang semakin kaya dengan emas adalah penyimpan emas, bukan pelabur emas. Sebab apa? Pelabur akan jual semua emas miliknya ketika harga melambung. Buy low, sell high. Dia akan ulang cara ini untuk untung berkali-kali. Tetapi ingat, akhirnya tiada 1 gram emas pun yang ia miliki. Bila emas dah bertukar jadi duit, sebenarnya dia downgrade. Simpanan duit selalu bocor dan nilainya dimamah inflasi. Akibatnya, kuasa beli duit semakin kecil. Bila duit habis ditarah, berisiko jatuh miskin. Berbeza dengan penyimpan emas. Beli sikit atau banyak ikut bajet masing-masing melalui program pengumpulan emas Public Gold. Gram emas bertambah banyak dari semasa ke semasa. Simpanan emas bertahan kekal lebih lama. Susah jatuh miskin. Dah nampak sekarang cara jadi kaya dengan emas? Jom mulakan dengan bajet anda. Guru saya selalu pesan, bila mula simpan emas akan berlaku keajaiban dalam hidup anda. Hubungi saya untuk bimbingan percuma.